Assalamualaikum guys, selamat pagi. Apa mak semua? Okey, hari ni masih aktiviti yang sama, casting je lah aku yang tahu pun. Okey, alhamdulillah hari ni 22 Ramadan. Untuk apa hari kita nak raya dah. Aku hari ni esok lusa 2 hari lagi aku ada trip. Hari ni sampai awal 7.45 sampai spot dah. Hari ni harap cuaca cantik hari ni. Hari ni cuaca pagi panas. Kemarin satu hari bertakan redup mah. Redup. Hari ni aku bawa dua orang member di Pesona Siput. Mokhtar Master sebarau dua orang ni. Mokhtar dengan Badu ni nampak nak tahu dia pagi panjang lah. Tapi dia pun panjang agak lah. Okey, ni kali pertama Mokhtar main. Mokhtar dia biasa main di Kuala Terung apa. Bike kali kedua main dengan aku kali kedua, insyaAllah. Harap ini ada strike manis-manis ha. Okay, stay tune macam channel. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Tapi lah musim dia ada besar lah. Kalau nak makan, saya kasak lah. Saiz kecil pun ada juga lah. Kalau makan, banyakkan contoh. Atas berapa sekilo? Ambil 2 kilo besar kan. Sekilo pun besar lah kita ya. Amalan ni kelebihan dia boleh study. Dia tengok spot potensi. Saya menggewang dulu, saya gewang banyak. Tapi bukan minum lah, banyak deep sebab memang tu dalam. Saya bawa dia. Saya banyak belajar daripada dia. Baru saya minum. Dulu dalam ni. Bukan cangkat dulu ni. Cerita sebetul lepas ha. Memang dalam. Ada? Ada kayu ke? Tak ada. Aku anti hanyut dah kot. Dia odip. Dan dia tadi. Dah. Panjangnya tu. Amboi comelnya dia mah. Alhamdulillah.
Kena perak lah ayam rendah tu. Simpan ni kalau tak puasa berebut ni. Berebut lah. Main dapat sekok MJ. Malam. Spot ni. Besar lah, sekilo. Mungkin kot. Dia cetik dalam ni. Mana kecil Tak payah sangat. Mungkin sedepa setengah kita. 5 kaki, 6 kaki tu. Awal kita marah tu. Aduh, dip pensel tu. Nak rajin tengok Ali Gaban. Oh. Cek tu nak rumah. Ali Gaban. Ali Gaban biasa jumpa. Oh. Dari BBI Yuzuri 3D. 3 biji lah. 200 tu 180. Tidak sebiji 130. Sebiji 130. Baru ke? Kan orang fikir orang banyak. Kalau dia tak ikut market Malaysia. Dia janji dia ada untung lah. Kalau dia ikut market Malaysia. Jenuh. Yuzuri 3D.
Tahu mình ghé quăng short. Tahu mình ghé quăng short. Kalau main tak ada ikan sana. Boleh ke? Rep sini. Kalau 10 cm boleh gagah 8. No, 8 sebab dia kecil sangat. Selagan naik boleh. Saja habis flat rep. Sekok tak tak? Ada sekok tinggal kot. Dulu beli flat rate dapat napi selagan nanah Pi mi udang pula. Pi 2 kali. Simpan tu sini tak sesuai sebab kecil sama mungkin dia punya selamat cantik. Cari tempat yang tak alam cantik Alhamdulillah. Sisi kan terung, sisi luar lagi. Serung tak lah sangat. Pergi keluar sikit muka laut Selisih muka laut jauh amat jauh. Kita memang duk hulu semua hulu. Oh. Banyak bang. Alah lucu. Kena sikit yang dulu dia. Lucu kan, lucu. Sang tu cendol memang suka fly macam ni pun kat sekilo tu
Main sana juga. Ada ikan. Besar. Oh, steady. Oh. Ikan duduk kat sana. Alhamdulillah. Ketuk. Ketuk lah, lucu lah. Tekong macam mana ni? Tolong kita jelaskan. Lihat kami tu. Banyak nanti. Aku nak jaga macam. Oh, melihat nak ketuk. Rok aku pula. Kau nak ketuk ni? Dia ketuk lagi. Ketuk kan ada kayu tu. Ada kayu tu kot. Ada kayu tu. Kuat tu. Ikan kot. Kan tu ada satu rantin. Kalau naik aku punya ikan. Naik kita ketuk tu ikan.
Kayu ni dah ni. Melentang kat bawah ni. Nampak hitam. Hitam pula dalam lah tu. Pernah naik MJ ni Ujah? Biasa. Tak besar MJ dia. Di mana kayu ni? Sorry lah, sorry. Dulu masa rebah dia banyak dulu MJ ada banyak Bila rebah dia dah reput kan, MJ tak duk MJ ni apa-apa jarang duduk. Ada tapi jarang. Lalu lalang dia mungkin ambil. Tak. Boleh handle. Oh, kasar juga bang. Kayu lah. Nah ni muat dah. First strike of the day. Second strike lah, kurang strike lucu. Ni bat kena pula. Cantik juga tu. Beliau lah bang. Dah boleh. Sauk je. Sauk je. Mulut mai sauk je. Kuat lagi tu, biar dia kuat-kuat lagi. Dia main muncung slow tu sauk je. Masih cantik. Tengok matang. Aku seriau. Ragak-ragak tu. Ya, boleh lah. Mantap lah buat. Pegang gewang Pegang gewang bang. Anda cakap kayu. Dari tadi. Aku dah angkat dah. Aku rasa ikan, takkan kayu. Gerik-gerik. Tikung orang kata ni. Mana? Saya okey 2 kilo juga. Hampir 2 kilo. Sampai 2 kilo lah. Mantap banget. Terima kasih, Tekong. Oh, aduh. Besar ya Allah. Jatuh-jatuh dia sedut. Oh, saiz. Terima kasih. Tekong bawa tempat padu-padu mantap. Aduh, ya Allah tu. Mantap. Selesai. Elok. Dia yang makan pemik dia. Tekak tu kami handle ke hang pandai handle. Ni 1,5 lebih ni. 1.6 ke 7 senang lah. Ini kena ambil gambar bok. Player. Bok. Nak ambil gambar? Ini wajib ni. Rajun tadi. Ada cerita pun tu.
Satu lebih lah. 1.304. Song. Kami numpangnya tak apa dah. Dia dah dengan aku. Kopi ketemu. Sekejap. Yang ni ekor dia ni. Lagi kemarin. Isi bergambar Ekor dah lempik juga. Ekor dah melipat. Okay, 1, 2, 3, snap. Mantap. Fotografer apa nak kata. Ekor dah bengkok Bat. Oh, dah bengkok. Ke depan gitu. Okey. Dah. Hang suruh ikan tu ke depan. Satu pegarot. Mantap. Tadi kalau bintai tak makan tadi lepuk dah ikan puteri. Dah. Nampaklah hang tak reti. Ni Abang Syah. Ha. Tolong ni angkat tu tak? Apa? Angkat ikan tu gabung tindih nak tengok tindih tak tu tak? Mantap. Sombong ni. Apa tu? Dia 8 tahun nunggu. Lah dapat tahun 2016 atau 2018 tak ingat dah. Ikan apa? Cakap 3 kilo lebih tu dah lama. Apa dah lupa macam mana ikan tu tarik ni dah baru dapat balik. Okey, boleh tunjuk saiz macam mana? Sekal lah nak tunjuk mentah-mentah ikan orang kaki. Tunjuk tu kat video tu. Macam termoleh pun. Gemuk Oh jadi. Besar ni cukup makan sehari. Oh, tinggal sin. Lagi sedap sak ni daripada sak tau. Sak ni mana isi lembut lu ke? Mantap. Buatlah tekong pun saya besar dia tu belakang. Macam besar baik. Baru macam besar kali si baik. Macam kecil-kecil lah. Mantap. Macam besar baik. Sombongnya. Dia dapat 3 ekor dah. MJ. 3 ekor ikan aku. Ini 2 dia punya angkuh macam selori ke dengan tanda. Saya tanda cantik juga. Okey, mantap. Tanda. Baru ni dapat siap. Good. Tu shot dia. Dia tak bosok pula. Mana? Ya Allah, banyak terus. Jantan. 2 ekor. Ni, hang tolong gabung tak? Bobo nak pergi ke tu kan ni dalam rumah. Dahsyat dia. Kecek. Dia balai lamun naik. Saya tadi. Dandan hang. Dia ketuk dah tadi. Dia makan kebut langit buat lebih. Tengah sikit tengah sikit. Tak apalah. Dia pergi Dia tak ada orang. Oh, siakap. Nikmat. Jadi dia. Dia bagi bat tengok. Okey guys. Selamat petang. Dah 6.45 dah. Tadi dah sampai JT lah. Dah buat cleaning lah bersih. Tadi bantu jiran sebelah angkat enjin. Kawan-kawan tolong. Ya, bungkus bagi ni. Okay guys, kira ni nak share apa ikan. Pertama tahniah pada Mat. Tahniah pada Makno. Mokhtar. Dah hari. Apa besar tu besar. MJ. Saya juga lah. Kena pergi ambil di sarang dia. Putih. Ini dia 3 ekor. Masya. Empat. Oh, 4 lah. Cilat dimaafkan. Tolong kira ikan dia. Nampak tak ikan dia? Ikan dia nampak dia 4 ekor kan? Ni. Ni saya nak marah ni. Okey, bye. Okey, yang tu je. Next time kita repeat lagi. Masih. Selamat buka. Bye.